telah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon cemara. Pemanis kalam, selamat datang, ucapan bermadah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Yang berbahagia, Dr. Shaliza binti Said, Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan IPGM Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha, Puan Siti Nurul Hida binti Abdul Rahman, Ketua Unit Kaunseling IPGM Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha, Cik Narhadiana binti Halim, Pegawai Kaunseling Pelajar IPGM Kampus Bahasa Melayu. Yang dihormati, Puan Ko Swiling, Pensyarah Unit PKK IPGM Kampus Bahasa Melayu. Dan yang dihormati, Puan Citra, anak perempuan Batu Malai, Pensyarah Unit PKK IPGM Kampus Bahasa Melayu. Barisan pensyarah, siswa guru dan para hadirin yang berada di dalam talian sekalian. Diminta para hadirin untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku, lagu Wilayah Persekutuan dan lagu IPGM. Inilah wilayah bumi yang bertuah, maju membangun di julang megah, aman sentosa di sepanjang masa, teguh di semai sentiasa, membara semangat setiap warganya. Cergas mintanya semangat wajah, pada wilayah ditumpah setia, hormat-hormati penuh mesra. Bersatulah, berbaktilah, semua warga wilayah. Sayangilah, lindungilah sepenuh jiwa raga. Kita jaga keharmonian semua, maju sejahtera wilayah persekutuan.
Institut Pendidikan Guru, kami sentiasa bersedia menjulang etika kerja, berkorban jiwa raga, menjunjung aspirasi bangsa negara tercinta, berwibawa, berintegriti, keunggulan peribadi, berteraskan keimanan, mendidik anak bangsa. Kami bangga menjadi guru, kerjaya dihormati, tidak jemu menimba ilmu, tapi setulus hati dan budi. With excellence and integrity and the best personality, with devotion and strength in faith, educating our nation. We are proud that we are teachers, a calling of dignity. We'll keep on learning tirelessly, we will teach in all sincerity. IPG Malaysia berikrar membentuk guru berkualiti, compassionate, loving and merchants, embracing vision, mission of IPG, mendukung visi misi IPG. Hadirin dipersilakan duduk.
Berpura-pura dokumentasi. Mencari tiba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Selamat datang ke program Forum Kesedaran Kesan Pengabaian dan Penderaan Kanak-kanak terhadap masa depan. Buat pengetahuan semua, program ini adalah hasil kerjasama unit psikologi dan kaunseling bersama unit pendidikan awal kanak-kanak IPDM Kampus Raseman. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kita sama-sama berkumpul pada hari yang mulia ini. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memohon keberkatan majlis pada hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Muhammad Haziq bin Abi Malik untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini pada jalannya. Penuhkanlah hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifah-Mu. Jika Engkau mentakdirkan kematian, maka matikanlah pemilik hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Allahumma ya Allah, semarakanlah semangat dan iltizam kami dalam menggarap usaha ke arah melahirkan masyarakat Malaysia Madani yang mampan, sejahtera, berdaya cipta, menghormati, berkeyakinan dan mempunyai sifat ihsan. Satukanlah hati-hati kami dalam mendukung pendidikan manusiawi untuk melahirkan generasi yang mempunyai karamah, insaniah, beradab, berakhlak dan berintegriti. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Muhammad Haziq bin Abi Malik atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Para hadirin sekalian, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Dr. Syariza binti Said untuk menyampaikan ucapan aluan dan sekaligus merasmikan program Forum Kesedaran, Kesan Pengabaian dan Penderaan Kanak-kanak terhadap masa depan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru bertaraf dunia yang berusaha Puan Siti Nurul Huda binti Abdul Rahman, Ketua Unit Psikologi dan Kaunseling IPG KPM, dan Cik Anur Hajiana binti Halim, Kaunselor IPG KPM. Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas kesudian untuk menerima undangan sebagai panel forum pada hari ini. Jadi pensyarah-pensyarah PKK yang berada hari ini, juga para pelajar major PAKK jadi alhamdulillah hari ini dapatlah kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu forum yang bertajuk Trauma Kanak-kanak, Kesan Pengabaian dan Penderaan Kanak-kanak Terhadap Masa Hadapan. Jadi forum ini dianjurkan dengan tujuan meningkatkan kesedaran mengenai isu pengabaian dan penderaan kanak-kanak serta implikasinya terhadap masa depan mereka. Di samping saya dimaklumkan bahawa penganjuran forum ini juga adalah untuk memenuhi keperluan tugasan pentafsiran berterusan. Jadi sebagaimana yang kita ketahui isu pengabaian dan penderaan kanak-kanak merupakan satu masalah yang serius sebab ianya memberikan kesan terhadap perkembangan bukan sahaja fizikal tapi emosi dan juga mental kanak-kanak. Baik, laporan daripada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia ataupun SUAKAM menunjukkan kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak masih berlaku di negara kita, dan ini sebenarnya menuntut perhatian dan tindakan segera daripada semua pihak dan pihak yang berada paling hampir adalah ibu bapa dan seterusnya adalah guru dan itulah tanggungjawab kita sebagai guru untuk mengekang masalah pengabaian kanak-kanak ini panjangnya, termasuk masalah mental, kesukaran dalam pembelajaran, juga cabaran untuk membina hubungan sosial yang sihat. Jadi kita semua sebagai pendidik menjadi tanggungjawab kita untuk mengenal pasti tanda-tanda awal penderaan, seterusnya memberi sokongan yang diperlukan dan sesuai dengan kanak-kanak tersebut, dan juga perlu pastikan persediaan pembelajaran selamat dan kondusif disediakan untuk kanak-kanak. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada penganjur dan semua pihak, dan saya dimaklumkan penganjur ini adalah PISMP B9 Tahniah. Jadi diharapkan perbincangan yang akan berlangsung sebentar lagi dapat membuka mata dan minda kita semua tentang kepentingan dan juga tanggungjawab kita untuk melindungi kanak-kanak dari sebarang bentuk pengabaian dan penderaan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan majlis forum Trauma Kanak-kanak, Kesan Pengabaian dan Penderaan Kanak-kanak terhadap masyarakat. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Dr. Shariza binti Said atas ucapan dan peresmian sebentar tadi. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Oleh itu, bagi tidak membuang masa lagi, saya selaku pengacara majlis pada hari ini akan menyerahkan majlis kita kepada saudara Muhammad Faiz bin Abdul selaku moderator forum kita pada hari ini. Majlis dengan takzimnya mempersilakan.
Terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang sudi hadir pada petang ini. Selamat datang ke program kesedaran kesan pengabaian dan penderaan kanak-kanak terhadap masa depan. Saya Muhammad Faiz akan menjadi moderator forum pada hari ini. Tak kenal maka tak cinta, sudah kenal luar biasa katanya. Hari ini kita bersama dengan dua orang ahli panel yang sangat luas ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang psikologi dan juga konseling. Baik. Mereka akan mengupas persoalan-persoalan mengenai topik kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel kita yang pertama adalah Cik Nur Hazliana, Pegawai Unit Psikologi dan Konseling IPG KBM. Dan ahli panel kita yang kedua adalah Puan Siti Nurul Hida, Ketua Unit Psikologi dan Konseling IPG KBM. Betul Puan? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, soalan saya untuk ahli panel pertama, Cik Nur Hazliana. Apa yang dimaksudkan dengan trauma dan khususnya untuk kanak-kanak itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara moderator. Derah dia bagi mic. Saya baru nak buka gula-gula sebab saya batuk. Saya nak mohon maaf kalau saya bercakap hari ini mungkin saya kena kunyah gula-gula. Kalau tak dia tak berhenti batuk. Dia kering cakap. Mesin dia kan, penangan raya tu sempat lemah kalau ada tak buat habis. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya syukur kepada Allah SWT atas jemputan ni yang berusaha Dr. Syahriza selaku Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan yang berusaha bersyarah PAKK lah rakan panel, Ketua Unit saya sendiri Puan Siti Nurul Hida, dan seterusnya anak-anak pelajar kelas PAKK daripada kumpulan berapa? B9. Okey. Anak-anak pelajar daripada B9, alhamdulillah hari ini mungkin pertama kalinya bersua muka secara langsung lah dengan daripada pegawai daripada unit psikologi dan kaunseling IPG. Mungkin yang hari-hari lain kita pernah berjumpa tapi dalam program yang tidak berfokus dan khusus seperti inilah. Alhamdulillah tajuk yang diberikan pada hari ini adalah kesan pengabaian penderaan kanak-kanak. Tapi tadi moderator dah bagi soalan yang pertama, dia tanya apa tadi? Apakah maksud trauma khususnya kepada kanak-kanak? Okey. Maksudnya definisi bagi trauma itu sendiri dan khususnya definisi trauma dalam ruang lingkup kanak-kanak. Okey, sebenarnya tajuk trauma ni cukup berat untuk dibincangkan dalam tempoh masa yang singkat sebab dia cabang dia banyak. Jadi sebelum tu important reminder yang saya nak sampaikan kepada anak-anak pelajar bila kita bercakap soal kesihatan mental khususnya trauma itu sendiri, suka saya nak ingatkan bahawa perbincangan diskusi kita pada hari ini bukanlah untuk menggantikan penilaian pakar ataupun psikologikal dari dunia psikologikal tentang elemen trauma itu sendiri. Tapi kita dekat sini kita nak tambah baik, tambah ilmu sekadar membincangkan untuk kita kembangkan lagi ilmu pengetahuan, dan untuk anak-anak pelajar mungkin lebih kepada untuk nak orang kata lebih mendalam lagi lah tentang ilmu trauma dalam dunia kanak-kanak itu sendiri, sebab kamu tu bakal guru yang akan berdepan dengan anak-anak pelajar, kanak-kanak di setting sebenar nanti lah kalau dah posting kan. Okey. Yang keduanya saya nak ingatkan bahawa sebab saya dekat dalam kelas ni, dalam kelas ada dewan kita hari ini, saya tidak mengenali kamu secara dekat dan secara sepenuhnya. Maksudnya saya tahu kamu pelajar guru, saya tahu kamu pelajar PAKK, saya tahu kamu belajar dekat sini, tapi saya tidak mengenali secara dekat dan mendalam background masing-masing. Jadi sekiranya apa yang kita bincangkan, apa yang saya sampaikan ataupun rakan panel lain sampaikan might be triggering diri kamu, sebab setiap kita ada pengalaman yang pernah kita lalui sebelum
kita sampai pada usia sekarang lah kan. So sekiranya ada yang mencetuskan rasa yang kurang selesa tu, suka untuk saya ingatkan, it's okay untuk kamu keluar sekejap and then boleh masuk balik kalau dah selesa ataupun dah kembali kepada ni lah. Sebab kita punya perasaan kita tak boleh nak duga. Triggering tu bila kita bercakap tentang, saya mungkin sebut tentang simptom, saya sebut tentang causes yang menyebabkan trauma tu. Jadi benda-benda tu mungkin akan ada pengalaman yang menyamai ataupun lebih lagi. Jadi hal-hal ini akan menyebabkan mungkin ada di kalangan kita yang kurang selesa. Okay, itu sekadar ingatan lah. Dan yang ketiga, sepanjang perbincangan kita ni juga saya akan berkongsi kalau ada contoh ataupun menyampaikan fakta ataupun data. Tapi tidak boleh apa yang saya sampaikan tu tak adalah represent apa saja yang berkaitan isu trauma itu sendiri yang berkaitan kanak-kanak. Maksudnya apa yang saya sampaikan mungkin secara general saja. Mungkin boleh jadi apa yang pelajar-pelajar, anak-anak pelajar tahu lebih lagi. Jadi apa yang saya sampaikan tidaklah represent kepada semua isu trauma yang pernah berlaku lah. Okey, itu satu part lah. Ini sekadar ingatan bersama sebab kita membincangkan satu perkara yang unpredictable. Dia boleh jadi tanpa kita rancang. Perasaan itulah emosi. Okey, baik. Berbalik kepada soalan moderator tadi. Apa nama saudara moderator kita ni? Faiz, Cikgu Faiz Okey. Katanya apa definisi trauma tu kan? Cikgu-cikgu pernah tahu ke? Pernah sebut kan tentang trauma lah, stres lah, trauma lah aku kena benda-benda ni kan? Kita biasa sebut tapi kita tak fokus kepada mendalam, betul tak? Kalau saya tanya apa sebenarnya maksud trauma, saya tanya balik kepada audiens kan. Apa maksud trauma itu sendiri? Normal kita akan jawab kita terkesan kepada satu peristiwa, betul? Kan, okey. Tapi trauma itu sendiri kalau secara literalnya satu perkara yang menyakitkan, satu perkara yang memeritkan yang pernah berlaku dan memberi kesan secara mendalam kepada aspek psikologi. Itu literalnya. Maksudnya tak kiralah orang tu, individu tu dewasa ke, kanak-kanak ke, lelaki ke, perempuan ke, secara literalnya begitu. Tetapi bila kita bercakap tentang kanak-kanak, when it come to apa orang kata kanak-kanak ni, dia perkara yang lebih lagi kita kena fokus. Lebih lagi kita kena fokus sebab kanak-kanak adalah kelompok rantaian manusia yang paling apa? Banyak. Paling apa? Banyak. Paling banyak. Okey, betul. Lagi? Yang paling mudah terkesan. Mudah terkesan, ya, yang paling rapuh dalam banyak-banyak kelompok. Sebab kanak-kanak ni kan dia satu orang kata baru nak kenal dunia, betul tak? Baru nak kenal dunia, baru nak nampak alam. Orang kata baru nak kenal rencah, rempah-rempah kehidupan kan. Jadi bila berlaku trauma pada usia ini sangatlah berat untuk kelompok ni nak hadapi. Itu maksud saya. Ini adalah maksudnya apa kita kata macam vulnerable kan. Kelompok-kelompok yang rapuh ni kalau terkesan sikit pun dia akan memberi kesan yang hebat. Apatah lagi lah kalau melibatkan aspek-aspek penderaan, pengabaian kan. Okay. Kalau kamu sendiri pun, kita yang dewasa ni pun kalau berdepan dengan situasi-situasi yang begitu sudah memberi impak dari sudut emosi kan. Sampai tu putus cinta pun tak boleh tidur malam kan. Agak-agak makan pun tak lalu kan. Mandi pun tak berapa nak basah. Apa lagi kanak-kanak yang masih terlalu fragile. Belum cukup lengkap lagi dia punya kesempurnaan aspek dari sudut emosi dia, kognitif dia kan. Kita pun belum tentu lagi mampu nak hadapi macam ni yang sebaiknya, apalagi kanak-kanak. Itu maksudnya. Jadi trauma tu sendiri adanya event yang menyakitkan, yang memeritkan, yang menyedihkan
dan sekaligus memberi impact dan kesan kepada aspek psikologi secara mendalam lah. Barulah dia datang di trauma. Kalau kita, sebab tu benda ni dia akan depends kepada individu. Ada orang, saya pernah ada klien, ini my bad lah kan, saya punya ni saya share je lah sikit kan. Saya nak cerita bila trauma tu it depends to individu. Saya ada klien saya masa ni saya di Penang, Indian girl. Saya kata kenapa lah menangis sampai seminggu kan. Tapi dia datang hari-hari, dia nak bercerita, dia nak sharing. Saya kata yang first kali pertama, kenapa sampai tak lalu makan, tak boleh tidur. Saya rasa terkejut bila dia cakap kucing kesayangan dia mati. Pada saya, orang yang tak memiliki kucing ni, benda tu macam alah, kucing je kot. Tapi dia sangat memberi impact kepada diri dia, dia tak boleh belajar. Itu situ saya belajar yang kita tidak boleh membuat orang kata generalisasi kepada semua manusia dengan satu penilaian yang sama. That's my orang kata lesson learn lah dari satu situasi itu. So sama juga dalam situasi macam bila kamu cikgu, bapa cikgu akan kembali akan posting ke sekolah kan. Kadang-kadang student, anak-anak pelajar sekolah rendah ni depan kita ni, kadang-kadang kita rasa macam alah budak ni kan. Tapi bila kita melihat, merasa dengan mata hati ni, dia beza. Sebab kita ni tak sama, di sekitaran kita tak sama, nilai kita tak sama. Itu yang menghasilkan kita punya daya tahan lah kan, dalam kehidupan kita berbeza. Okey, saya rasa cukup setakat tu, definisinya panjang lah pula Okey, kembali. Okay, terima kasih Cik. Sangat jelas definisi mengenai trauma khususnya kepada kanak-kanak. Okay, saya sangat tertarik dengan bahagian trauma ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia ataupun jantina itu sendiri. Okay, khususnya kepada kanak-kanak ni kerana psikologi dia masih rapuh. Okay, kepada bakal-bakal guru prasekolah, kita perlu alert akan benda ni. Jangan tinggalkan trauma kepada bakal murid kita nanti. Bila Cik, tekan okey Cik. Sebab ada soalan kedua Cik. Okey. Okey, soalan kedua. Okay. Terus soalan kedua ni, boleh Cik jelaskan bagaimana penderaan dan pengabaian boleh menjejaskan perkembangan emosi, sosial dan tingkah laku kanak-kanak? Okey, sebelum saya jelaskan yang soalan moderator tu, suka saya nak sentuh sikit trauma tu, dia apa jenis trauma yang wujud kan. Sebab bila dah fokus kepada aspek pengabaian dan penderaan, dia dah masuk persekitaran punya part kan, kompleks punya trauma. Trauma tu sendiri, bila ada orang kata trauma yang macam mana, kena pukul dengan orang tu trauma tak? Ini kita cerita general lah kan, kanak-kanak ke, kamu sendiri pun ada pengalaman kan, trauma tak? Ada orang anggap benda tu biasa dia, ada orang anggap macam aku kena balas ni kan. Sebab trauma tu sendiri benda yang orang kata memberi tekanan, strength pada kita punya emosi tau. Okey, bila sebut pasal trauma, akan ada event. Perlunya ada event tu. Dia tak boleh tiba-tiba, aku trauma lah. Trauma tentang apa? Entah macam, dia tak jadi macam tu. Tapi ada satu, secara umumnya saya nak ceritakan trauma tu, kalau kita boleh sebut trauma fizikal dan non-fizikal lah kan. Benda yang macam contoh, you naik basikal, you jalan-jalan jatuh, luka. Itu trauma lah, fizikal. Maksudnya, bila jatuh basikal, nampak lutut luka, itu trauma fizikal yang nampak. Trauma nampak ni tak apa. Trauma nampak ni, it's easy to handle, it's easy to manage. Yang sakitnya trauma non-fizikal, trauma yang tak nampak. Trauma tak nampak ni yang kita nak fokus pada hari ni kan. Sebab trauma tak nampak ni, dia efek dia walaupun kecil tapi dia dalam. Bila dah dalam, lama pula tu. Bila dah lama, dia punya kesan dia tu bercampur-campur. Itu kita nak fokus kan. Betul. Kadang yang nampak ni walaupun accident kan, bukan saya nak kata yang accident tu tak ada memberi efek apa-apa kan. Of course lah, patah bahu, luka, patah kan, memberi efek. Tapi once dia sembuh, heal kan. Tapi trauma yang dalam ni, yang kata silent scream ni, payah kita. Udahlah payah nak apa orang kata, nak acknowledge benda tu kan, nak kita nak notice, kita nak realisekan benda tu.
nak sembuhkan balik tu susah. Salah satunya pengabaian, salah satunya penderaan. Perkara pengabaian, penderaan ni benda yang akan orang kata dari dalam tau. Dia tak akan nampak dia sedih lah sebab kena diabaikan mak ayah. Dia tak berhenti takat sedih tu. Dia tak berhenti takat air mata yang mengalir tu. Dia pergi dalam lagi. Kan? Lepas tu lagi dalam, lagi sukar ni saya nak cerita sebab dia melibatkan kanak-kanak. Ada satu kajian dekat luar negara lah, sebab kita belum ada institut trauma. Dekat luar negara banyak kan yang memfokuskan melibatkan teori-teori lah. Ada satu kajian dilakukan dekat sana. Dia kata datangkan 100 manusia, dia datangkan 100 orang individu, 67 orang daripada 100 tu rata-ratanya ada satu trauma. Dan trauma tu ongoing sampai 22 tahun untuk tidak diluahkan. Itu dah dewasa tu. Bayangkan macam mana kanak-kanak nak luah. Trauma pada kanak-kanak susah dia bukan kepada benda bukan itself tu, tapi dia punya hal yang tak nampak tu. Nak cari, nak kesan trauma tu, nak luahkan trauma tu. Sebab satu-satu manusia tu kalau dia ada trauma, dikatakan purata masa yang diambil untuk dia membuat peluahan, membuat sharing kepada pihak yang berautoriti lah. It took 22 years, bukan 22 hari, bukan 22 minggu, tapi 22 tahun. Might be kurang, might be lebih lah maksudnya. Bukan kata 22 tahun, baru nak cerita. Tak, dia puratanya begitu. Secara detail. Mungkin masa umur dia 20 tahun dia dah cerita dah dikit-dikit kat kawan dia, tapi dia takkan cerita detail. Kadang-kadang sampailah dia meninggal, dia membawa, dia carry benda berat tu dalam hati, dalam minda, nak cerita trauma tu lah. Kan? Apalagi macam kita cikgu-cikgu ni, kita lah kan, saya pun cikgu, nak depan saya pun bakal cikgu, nak keluarkan, nak apa kita nak kesan, budak ni ada trauma. Bukan, not simply that. Kan? Jadi macam mana? Itu yang kena kerja buat, kena kerja keras kan masa duduk belajar ni kan. Lecturer ajar macam mana, sebab lecturer tu dia bukan mengajar konten tu saja, dia bawa sekali dengan pengalaman dia. Tapi you kena read between the line lah kan. Macam mana nak macam ni. Sebab tu kita kena kuat fokus kepada majlis-majlis ilmu yang melibatkan kita punya bidang ni. Sebab itu adalah satu part yang akan membantu diri kamu jugalah. Ada cikgu. Okey, balik semula lah pada soalan moderator. Saya suka supaya saya nak bagi cikgu faham sebelum Pak judge jam tu kepada aspek pengabaian dan penderaan. Saya nak cerita trauma tu berat. Berat tu macam mana? Susah nak notice, susah nak pulihkan. Dah pulih, susah lagi nak konsistenkan. Awak ingat orang yang pulih daripada trauma tu dia tak ni lah. Dia up and down. Dia akan berlalu balik. Kan? Sebab macam mana nak bagi? Itu yang perlunya support system. Kita pula cikgu, ada budak-budak kan kadang-kadang dia dah okey dah, tapi bila dia main sekolah dia trigger balik. Bila orang duk bully, duk sebut kan, kata-kata tu kadang-kadang lebih tajam daripada pisau kata kan. So kata-kata tu lah sebenarnya kita kena sentiasa latihlah diri kan. Tak ada benda baik cakap lah kan. Tak ada benda baik duduk diam kan. Kalau ada benda baik sebutlah benda. Kadang-kadang simple word boleh bagi satu boostkan yang kata esteem orang lain yang dengar. Lagi-lagi yang tengah down, yang tengah ada trauma dengan perkara-perkara yang ni. Boleh faham ke? Boleh. Boleh faham, yang belakang boleh dengar, boleh faham kan? Saya risau, saya cakap cepat ni macam mana kan? Sebab teruja jumpa dengan anak-anak pelajar PAKK gitu. Okey. Bagaimana pengabaian, aspek pengabaian dan penderaan tu boleh memberi kesan kepada emosi, sosial dan tingkah laku Cikgu Faiz. Ya, okey. Okey. Secara keseluruhannya saya kena jawab ya, dia memberi kesan. Dan bagaimana dia memberi kesan tu, satunya yang paling terkesan sekali emosi lah. Betul lah disebut emosi tu.
hujan, gelap, itu semua trigger. Asal gelap dia menangis, dia trigger. Satu part dia. Dah lah waktu hujan, gelap kan, blackout, itu semua benda-benda yang akan menyemakkan lagi dia punya tu, dan dia akan bertimpa-timpa. Okey. Bila cakap pasal ni, saya nak cerita ni. Saya nak cerita otak kita ni. Dengar semua sana ya. Otak kita ni kan, kita punya otak. Saya ni gambarkan lah otak kita kan. Otak kita ni kan dia ada satu yang paling besar belakang ni kan. Kalau bahasa mudahnya orang panggil pangkal. Ya, pangkal. Pangkal otak mamalia, otak reptilia, ataupun bahasa saintifiknya cortex, sistem limbik. Ini otak punya pangkal lah yang asas terbentuk kukuh kerah elok terjadi yang Tuhan buat. Hak ni otak tengah, otak mamalia, fungsi utama waktu kanak-kanak perkembangan dia fokus sangat waktu tu adalah sistem limbik. Dalam sistem limbik ada satu biji kecil je kacang, macam besar kacang tu, kita panggil amigdala. Amigdala tu fungsi dia sangat besar kepada kanak-kanak, iaitu emosi kanak-kanak. Sebab masa tu kalau kanak-kanak tak dapat satu apa orang kata penjagaan yang baik, selalu didera, dia efek sangat besar kepada sistem limbik. Kita nampak biasa je, alah sistem limbik je, emosi je kan, bagi-bagi gula-gula, cheer up. Oh no, tak, dia tak semudah tu. Dia tak sama. Korteks ni tak apa, korteks ni bab pembelajaran, you nak menyimpan maklumat apa semua. Tapi limbik ni ambil semua, dia ambil hak ni sikit, dia ambil hak ni sikit. You kacang hak tengah ni macam kerangka otak tu terus tak siap. Tapi kita orang Islam kita tahu kan, sebaik-baik manusia tu, apa sebaik-baik kejadian tu adalah manusia. Memang kita dijadikan dengan sebaik-baik kejadian, tapi kita nak cerita, kita bukan nak tahu Islam, kita nak cerita kejadian dari sudut perkembangan otak tu, neuron tu. Saya nak ambil tu sebab bila moderator kata kesan dari aspek emosi. Memang penderaan dan pengabaian, dia benda tu akan efek paling besar adalah emosi. So emosi saya tak boleh tak untuk menolak aspek otak kanak-kanak kan. So amigdala itulah yang berpunca, yang memberi efek yang sangat besar kepada perkembangan emosi kanak-kanak. Kamu bayangkan bila seorang kanak-kanak tu didera. Ini contoh kan ni, kita buat contoh kan. Didera sekali atau didera ataupun diabaikan. Kalau benda tu berlaku sekali, kita panggil acute trauma kan. Okey, dia dah ada dah, dia tinggal dah memori not good dalam kepala dia. Kalau dia repeated berulang-ulang, dia dah jadi apa? Dia masuk second trauma, dipanggil chronic trauma. Maksudnya berulang benda tu kan. Esok buat lagi, minggu depan buat lagi, kena lagi, bukan buat lagi, kena lagi, masih lagi diabaikan, masih lagi didera. Acute trauma. Kalau bukan hanya sekadar dera, kalau bukan hanya sekadar pengabaian, contohnya apa? Dirogol pula kan. Okay, ini benda yang tak mustahil kan. Bukan sekadar dirogol, udahlah dirogol, didera, diabaikan, apa lagi? Diliwat pula, banyak. So ini kita panggil apa? Kompleks trauma. Dia terjadi dengan melibatkan banyak aspek, banyak faktor, banyak perkara. Dia tak jadi satu. Kalau acute tadi satu, dia didera. Okay. So perasaan sedih, perasaan terganggu disebabkan penderaan tu, dia panggil acute trauma. Dia ada satu tapi dia fokus yang tu je. Dia ingat yang tu je. Kalau dia trigger pun trigger satu part je. Tapi orang yang mengalami kompleks trauma atau chronic trauma, efek dia lagi berat lah. Okay, saya sharing lah. Saya share satu kes. Ini kes yang saya handle sendiri. Saya ada satu klien, waktu ni saya baru-baru lagi jadi kaunselor. Kita pun tengah kata adapt kan dengan dunia kaunseling, dengan isu. Saya dapat klien ni, dia perempuan, dia datang, dia bukan datang secara ni juga, dia jenguk-jenguk. Dia jenguk kat bilik, lepas tu bila saya panggil dia lari. Dia jenguk kat bilik mana ni? Sekali tu saya tangkap dia, bukanlah tangkap, saya macam, ayo masuk-masuk kan. Okey, bila dia bercakap dengan saya, dia tak boleh nak pandang muka saya. Saya ingatkan dia malu. Rupanya dia tak pernah bercakap. Dia punya parents, saya tak tahulah macam mana, saya tak sempat nak go through sampai habis sesi dengan dia. Dia seolah-olah dinafikan
hak dan peluang dia untuk bersosial dengan kawan-kawan. Dunia dia rumah, sekolah. Rumah, sekolah, even bila dia bercakap dia apa panggil shaking. Dia terketar dan dia pakai tudung yang macam sangat menutup kan budak-budak bukan pakai macam tu. Saya kata kenapa tak ni? Oh dia seolah-olah macam tak pernah kena cahaya lah muka dia. So saya rasa simptom-simptom ni, sebab tu saya kata bila kita bercakap tentang trauma, when it comes to trauma, it's different. Every people is different, every people is rare, unique. Dia tak sama simptom yang dialami oleh individu tu bila bercakap tentang trauma. Ada individu macam ni, ada individu macam ni. So dia that student ni, klien ni dia shaking, dia tak boleh bercakap. Sampai kan saya minta izin dengan bapa dia waktu apa orang kata outing kan, untuk bawa sebab ada event apa kat sekolah dia. Dia tengok bandar, saya bawa dia ke bandar ke ni. Dia tengok bandar tu macam come on, ni tahun 2000, saya kata dalam hati lah kan. Tapi dia tengok bandar tu macam baru keluar kampung, baru nampak dunia lah orang kata. So saya rasa macam sangat kesian lah. Itu yang saya pun dah hujung-hujung dah nak keluar dah kan daripada tempat kerja lama tu kan. So benda tu memang ada dan kita yang nak kena go through. Kita nak kena pergi bantu dia. Bantu yang macam mana? Kenalah tengok situasi tu. So saya yakin dan percaya cikgu-cikgu depan saya ni apabila sudah dapat, dah crack one day, akan dapat dah ilmu-ilmu yang orang kata bermanfaat, berguna daripada pesara-pesara. Bantulah. Sebab kita pun tak tahu nak reach semua tu mungkin tak, tapi sebab tu ada kelas kan. So cikgu-cikgu masuk dalam kelas tu, belajarlah, orang kata buka lah kan, gunalah mata hati tu kan untuk melihat anak-anak murid. Okey, kesan pada emosinya begitu kan. So kalau emosinya sudah kacau bilau, amigdala ni bila balik pada otak tu kan, amigdala ni bila dia terkesan dekat situ, dia macam dia akan jadi oversensitive. Oversensitive macam mana saya nak cerita Okey, macam mana saya nak buat perumpamaan? Okey macam ni. Bila sensitif, awak pernah tengok sensor alarm tak? Alarm ni kalau yang elok, kalau kita dah kunci jam pukul 5, dia akan bunyi pukul 5, betul tak? Betul. Kalau alarm yang rosak, dia akan bunyi macam mana? Pukul 4 boleh bunyi, 4.30 boleh bunyi. Macam tu lah otak kita. Macam tu lah amigdala dalam otak kita. Dia akan jadi oversensitif atau dia akan jadi seorang yang barat. Dia antara dua je. Kalau sistem limbik ataupun perkembangan emosi yang sangat sehat, dia tahu bila dia nak react, dia tahu bila dia nak sedih, dia tahu bila dia nak gembira, betul? Tapi kalau amigdala problem, dia tak boleh nak notice dah, dia tak boleh nak organize dah benda tu, dia kacau. Dia akan didera, diabaikan, dia tidak mendapat basic need yang cukup. Ikut hierarki tu pula lah, Maslow kata apa nak kena dapat itu. Kanak-kanak ni nak kena dapat apa? You relate semua, benda tu akan blend elok. Oh patutlah budak ni macam ni, rupanya bapak dia tak ada, so dia tak ada figure man dalam family, so dia akan jadi macam ni. Semua akan terkait. Macam anak-anak yang didera, yang diabai ni, bila ni dia rasa macam emosi dia tak berkembang secara sihat. Bila dia problem, dia akan bunyi je kan kalau alarm kan. Sama juga amigdala, dia akan oversensitive. Orang ni pun dia menangis, orang ni kalau menangis, kalau ke arah yang pasif macam tu might be okay sikit. Kalau yang jenis barat, kacau, terpengaruh pula dengan substance kan. Dia banyak, dia akan develop another issue. Itu yang dia tak boleh, dia tak akan effect the only emotion tu, dia tak effect kepada emosi tu semata. Dia akan pergi pula kepada kognitif. Bila dah kacau kognitif, of course social you akan terganggu. Bila kita problem dengan emosi kita, tak boleh nak urus marah kita, tak boleh nak urus kita punya feeling yang sebetulnya, agak-agak ada orang tak nak berkawan dengan kita. Ada orang tak nak berkawan dengan budak ni kan, yang diabaikan, yang didera ni kan. Itu yang akan jadi efek kepada sosial pula. Dia akan berkait, dia tak habis dekat tu, dia rantai lagi. Lagilah kalau yang udahlah didera, diabai, duduk pula dalam persekitaran yang tidak membantu dia. Pergi sekolah, cikgu pula piduk pukul, cikgu pula hang ni
Kan? Contohlah kan, cikgu pula ini bukan cikgu dari IPG Bahasa Melayu lah kan, cikgu lain lah, tak belajar pasal benda ni lah. Maksudnya dia tak faham. Kalau budak macam tu, dia perlukan support kita. Dia bukan perlu you punya judgement. Kalau you nak judge, you pergilah tempat lain. Kalau budak datang nak cerita, hang ni kot yang salah, jangan terus macam tu. Sebab kadang-kadang dia orang ni fragile. Kadang-kadang kita cakap sikit je kan, dia dah kata take it serious benda tu. Sama orang juga apa kata student-student yang macam ni kan, bila dia affect social, agak-agak dia akan jadi macam mana? Sama ada dia tak ada langsung nak berkawan, ataupun dia withdraw lah daripada komuniti tu kan. Dekat sekolah dia akan pendiam. Sebab tu pendiam ni pun ada dua jenis. Kalau pendiam tu yang memang dia pendiam tapi berisi tak apa, yang jadi pendiam bawa diri kan, duduk belakang sekolah, cari pot lain, itu yang kita nak kena tackle kan. Bila dia macam tu, effect tak pada tingkah laku dia? Agak-agak bila macam tu, dia stres ke tak stres? Stres. Bila kita hidup seorang-seorang ni dah luar kepada fitrah, betul tak? Kita semangat. Bila kita berkawan ni sebenarnya itu yang sebaiknya kan. Tapi bila kita tak berkawan, agak-agak macam mana? Dia jadi macam apa orang kata, menyalahi hukum alam lah pula kan. Sebab kita tak bawah tempurung. Bila seorang-seorang, bila stres, apa yang akan dirembeskan paling banyak? Air mata. Okey, air mata, setuju, tepat. Okey. Apa poin dulu kata hormon. Hormon apa? Estrogen. Lain tu. Lain tu. Estrogen tu lain dek. Okey, hormon apa bila stres? Hormon kortisol. Okey, bila benda ni tak boleh. Bila orang yang berlaku trauma, yang mengalami mangsa trauma ni, dia bukan sekali stres dia, betul tak? Hari ni dia stres, esok dia stres, lusa dia stres, minggu depan dia stres. Tak berterusan benda tu. Berterusan. Maka kortisol tu pun keluar lah. Yang sepatutnya kortisol ni pun perlu juga, tapi berpada-pada. Dia tak ada stres, tak boleh juga. Kalau keluar katakanlah 10 minit terpadu je, contoh ini andaian ini bukan sains punya term. Kalau sepatutnya keluar 10, besok keluar 10 lebih 100 minit terpadu contoh. Agak-agak apa jadi pada body? Dapat penyakit. Dapat penyakit. Pesyarah tolong jawab kan, Puan Jess tolong jawab. Dapat penyakit. Penyakit yang kronik lah. Bila over stress, body dah tak boleh nak detect dah. Sepatutnya stres tu kita boleh jadikan benda tu satu booster untuk you buat kerja, untuk you bertindak, untuk you beraktiviti. Tapi bila dah terlalu banyak, dia pening. Asal keluar hari-hari ni kan? Kan macam tu. So sama jugalah. Apa lagi kalau yang berlaku tu adalah kanak-kanak. Kanak-kanak ni dia sangatlah saya suka lecturer saya dulu, dia suka sebut kanak-kanak remaja ni adalah makhluk yang tak siap. Dia kata tak siap tu sebab kita tak sepenuhnya. Sebab sistem limbik dekat otak mamalia, otak tengah ni, dia perkembangan dia bermula daripada bayi sampai 10 tahun, 7 tahun dah macam tu. The best perkembangan dia lah. So yang depan sehingga hujung 20 tahun. Cortex, prefrontal cortex kita ni. So kena jaga. Sebab tu kadang-kadang budak jatuh pun kita kena cepat-cepat check up. Ada muntah tak? Ada menangis tak? Menangis saja tak cukup. Muntah ke tak? Sebab dia relate. Itu part sains lah. Baca sikit-sikit kan. Ambil basic cukup lah kan. Saya pun taklah cerita pasal ni. Cuma saya nak cerita memang kaitannya begitu. So dia tak akan habis pada emosi sedih saja. Dia akan relate dengan sosial, dia akan relate dengan tingkah laku. Sebab tu kadang-kadang orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, addiction kan, substance. Kadang-kadang ini saya punya pandangan peribadi. Kadang-kadang saya pun pelik. Bila kita tangkap orang-orang ni, kita dah sumbat dah masuk penjara, pada dia keluar dia buat balik. Kenapa? Addictive punya term tu satu, tapi sebenarnya dia kacau dah kat sini. Bila sistem limbik dia dah kacau banyak part dalam otak untuk berfungsi secara betul. So dia dah tak boleh nak apa orang kata differentiate dah yang mana tingkah laku baik, yang mana tingkah laku ni, dia dah tak boleh. Sebab tu kita tengok banyak, kenapa berulang-ulang, kenapa dia tak sedar, takkan tak ada motivasi kan orang. Kita rasa macam kita dah bercakap macam-macam bagi tapi
Tapi dia orang tetap juga buat yang sama. Sebab dia orang dah tak boleh dia dah benda tu dia dah macam kacau sangat. Dia dah rosak, otak rosak, otak rosak. Itu pentingnya jagalah otak. Sebab otak pula moderator. Jaga otak. Besok kamu pergi sekolah, fokuslah kepada perkembangan emosi anak-anak pelajar. Dan bakal anak-anak kamu juga. Sengih je cakap bakal anak. Semua dah kahwin ni. Saya rasa boleh? Okey? Okey, cukup setakat tu. Cukup dah ada soalan nanti daripada pelajar kan. Terima kasih. Terima kasih Cik atas penjelasan yang sangat menarik tentang tadi. Okey, trauma ni boleh disebabkan oleh pelbagai faktor yang berada di sekeliling, khususnya kepada kanak-kanak. Dan bahkan trauma ni mampu beri impak yang negatif kepada perkembangan emosi dan secara tidak langsung boleh membentuk tingkah laku negatif dalam diri kanak-kanak seperti pemarah ataupun pendiam. Dan perlu kita ingat juga seperti yang Cik kongsikan tadi, trauma ni sangat sukar untuk sembuh. Kadang-kadang satu hari tu kita rasa kita okey, tapi tiba-tiba air mata menitik sebab luka lama berdarah kembali. Okey, sebelum kita hanya lebih jauh, okay, kita teruskan soalan untuk ahli panel yang kedua. Boleh Puan Nurulida jelaskan teknik intervensi awal yang boleh dilakukan untuk membantu mengurus tingkah laku kanak-kanak yang mengalami trauma? Terima kasih kepada pengurus moderator. Nama apa moderator? Faiz. Relax, moderator tarik nafas. Tarik nafas, cool. Saya takut, saya tak makan awal. Terima kasih kepada moderator dan juga Cik Yana yang memberi penjelasan tentang apa itu trauma Okey, boleh buat simulasi tak? Boleh kan? Okey, saya nak minta seorang okey, yang mana yang saya kenal tu tau? Okey, saya nak pilih yang mana? Mana moderator? Yang mana satu moderator? Ke saya nak pilih awak? Okey. Pilih sana. Okey, pilih sana. Okey, saya nak pilih yang berada di hujung tu. Hujung. Awak yang boleh belakang tu. Marian. Sila bangun. Okey. Okey. Saya nak tanya, boleh tak awak ambil satu benda yang awak suka? Yang ada dekat badan awak je. Spek. Cermin mata. Okey, boleh awak describe kenapa awak suka cermin mata tu dan kenapa dia sangat penting untuk awak? Yang pertama, saya suka cermin mata sebab mata ni dia boleh bantu saya untuk melihat benda. Contohlah kira saya mengalami ragu jauh. Jadi inilah purpose time saya pakai cermin mata lah untuk cermin. Okey, maksudnya cermin mata tu sangat penting untuk awak. Okey, terima kasih kepada nama? Marian. Okey, Marian. Seterusnya saya nak cari lelaki. Lelaki ada seorang ke tu? Only the boy. Okey, only the boy. Awak bangun. Dua orang je ke lelaki? Okey. Okey. Nama apa? Nama. Muhammad Najib. Muhammad Najib. Okey, Muhammad Najib. Saya nak awak bagi tahu saya apa benda yang paling awak suka yang ada dekat badan awak. Dan saya nak awak describekan tentang benda tu. Jangan tanya orang, tanya diri awak lah. Sepatutnya jam, tapi jam tinggal. Di mana jam itu? Ke bilik. Okey, cuba describekan jam tu. Kalau jam ni saya jenis yang suka tengok masa gitu. So every time keluar macam tempat masa gitu. Okey. Lagi satu Okey, kamu teruskan. Lagi satu mungkin sebab jam tu berharga, sebab hadiah juga dari seorang yang saya cinta. Bapak saya. Okey.
Maksudnya dia jam tersebut mempunyai sentimental value yang sangat berharga untuk awak lah, sebab dihadiahkan oleh ayah awak. Tetapi awak tidak membawa jam tersebut. Saya tertinggal. Adakah kerana awak lambat? Okey, terima kasih. Nama? Najib. Okey, Najib dia kata jam. Tadi nama apa tadi? Marian. Marian kata spek mata dia. Maksudnya bila saya tanya tadi, itu adalah salah satu macam aktiviti yang kita namakan sebagai play therapy. Sebab play therapy ni dia banyak. Dia ada sand, dia ada benda-benda yang masa saya belajar dulu, masa saya masuk kelas untuk play therapy, dia suruh saya bawa satu benda yang saya suka dan dia suruh saya cerita. Maksudnya macam kita storytelling. Bila kita cerita, maksudnya kita akan dapat banyak maklumat di situ. Banyak maklumat. Dia kata tadi, macam dia kata jam adalah satu benda yang sentimental value untuk diri dia. Macam spek mata. Spek mata ni sesuatu yang bernilai. Maksudnya benda yang sangat penting pada diri kita itu adalah perkara yang apabila macam contoh kanak-kanak. Sebab dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bercerita. Macam Cik Yana cakap tadi, otak dia tak complete. Kualitatif dia mungkin sebab darjah 1 sampai darjah 3 dia akan ada tahap kognitif dia tu mungkin secara verbal dia tak boleh nak sampaikan apa yang dia rasa. Jadi sebagai seorang guru-guru pendidikan awal kanak-kanak ni, memang sangat perlu dan penting kamu belajar pelbagai terapi. Macam hari ni, jelaskan apa tadi soalan dia? Intervensi awal untuk macam Cik Yana cakap tentang trauma. Okey, kalau macam trauma tu dia macam dah lebih dalam. Tetapi intervensi awal ni maksudnya, contoh kalau kanak-kanak tu mungkin dia seorang yang pendiam. So mungkin kita boleh gunakan kaedah yang macam saya cakap tadi, suruh dia ceritakan satu benda yang dia suka je. Yang begitu simple, dia akan boleh bercerita. Sebab kalau kita nak suruh dia tulis dan bercakap, macam contoh kamu tanya dia susah nak bercakap sebab verbal dia sangat terhad. Sebab kanak-kanak ni, kalau kamu nak tahu, kalau terapi bermain, nama pun bermain. Bermain itu adalah bahasa kanak-kanak, manakala alat permainan tersebut adalah dia punya feeling dia. Jadi bila dia bermain tu, maksudnya dia bercerita tu, itu yang sebenarnya kita sebagai seorang guru kena peka dan empati. Contoh kalau dia sebut, saya sedih dan sebagainya. So kita tahu, dia dalam keadaan sedih sebab tu dia diam dan sebagainya. Jadi kamu ni guru-guru yang memang kena ada kemahiran seperti alat intervensi tersebut. Dan memang orang kata benda tu sangat penting sebab saya cerita sedikit pengalaman saya masa saya buat internship. Lama tu. Sekarang dah berapa tahun saya bekerja. Masa tu saya umur 24 tahun. Sekarang muda lagi tapi tak ada muda kan. Okey, masa saya umur 24 tahun, lebih kurang macam kamu lah. Okey, kamu muda lagi, kamu dalam 20 lebih kan? Macam saya lah. Okey, saya attach di hospital. Ada satu kes tersebut, kanak-kanak ini dia dicabul. So saya masa tu attach dekat Jabatan Kebajikan Sosial Perubatan. Jadi mereka minta kaunselor untuk naik ke atas. Jadi saya pergi. Budak tu tengah terbaring isap susu je kanak-kanak tersebut. Dan sangat cantik lah budak tu, walaupun dia berumur dalam 4-6 tahun macam tu kot kata siap saya. Maksudnya dia masih kanak-kanak kan, dia masih kanak-kanak, belum dah sekolah lagi. Tapi dia dicabul kerana mak dia hantar dia di rumah sepupu lelaki. Dan sepupu lelaki tersebut mencabul kanak-kanak tersebut. Begitulah kisahnya. Dan yalah, bagi kita yang mendengar ni memang kita rasa geram lah. Tapi apa yang berlaku pada kanak-kanak tu akan jadi trauma lah untuk dia. Walaupun dia masih kecil kan, dia akan bawa sampai ke besar. Walaupun cabul tu macam saya tak nak sebut lah sebab dia agak sensitif kan. Jadi kanak-kanak ni dia akan jadi dia tak boleh bercakap tau. Dia tak boleh bercakap.
Jadi apa yang kita kena buat adalah menggunakan terapi-terapi seperti itulah. Macam kita nak menarik perhatian mereka sebab dia akan jadi seorang kanak-kanak yang takut. Dia akan takut, dia akan tak nak bercakap, dan mereka selalunya kadang-kadang dia suka melukis. Tapi lukisan mereka tu sebenarnya ada maksud dia. Contoh, dia lukis rumah, dia lukis pokok, dia lukis orang. Dan kedudukan orang antara rumah dengan jarak rumah tu, dia sebenarnya ada maksud dia. Itu kena pergi satu kelas lagi lah. Nama dia Art Drawing House Tree Person. Dia lukis rumah, pokok dengan orang. Dia ada maksud dia pula. Lepas tu color yang digunakan juga memberi makna interpretasi yang tertentu. Itu yang saya nak cakap lah. Maksudnya ada terapi bermain, storytelling, naratif terapi dan sebagainya, dan juga art terapi dan terapi seni ekspresif lah. Dan itu juga mengapa saya buat kajian saya untuk PhD saya. Kajian saya adalah modus psikopendidikan terapi seni ekspresif. Kerana bagi saya, walaupun itu saya buat kepada pelajar-pelajar PPISMP untuk di IPG. Sebab apa? Sebab saya nak bagi pendedahan. Sebab saya rasa, sebab ada satu kes tu, student saya masa dekat Darul Aman. Kenapa saya nak buat benda tu kan? Dia datang kepada saya, dia kata saya nak jumpa sekretaris. Saya kata kenapa? Dia kata dia dah pergi jumpa sekretaris dekat luar. Tapi sekarang ni benda tu trigger datang balik. Jadi saya nak puan rujuk saya kepada doktor sekretaris. Saya kata saya kena buat sesi 3 kali dengan awak sebelum saya rujuk awak kepada sekretaris. Jadi saya masa tu saya ada ilmu tentang terapi seni. Jadi ada satu ketika tu, ada satu sesi tu, sebab dia 3 kali kan. Saya tak ingat sesi yang mana. Tapi pada ketika itu dengan hujan lebat, dengan waktu yang petang, saya dengan dia berada dalam bilik. Saya hanya bagi dia satu lukisan muka, dan dia lukis dalaman diri dia dengan luaran diri dia. Sebab saya nak tahu apa yang dia ada dalam pemikiran dia. Sebab kalau dia bercakap, sebab dia Chinese, dia student Chinese. Jadi bila dia nak bercakap tu, dia ada barrier communication kan. Jadi bila saya bagi aktiviti tersebut, yang dalaman itu sesuatu yang sangat menakutkan. Dahlah pada ketika itu, di waktu petang dengan waktu yang gelap dan hujan. Saya pula yang trauma. Jadi saya tak tahu, saya bukanlah, saya macam, bila saya tengok lukisan tersebut, saya rasa macam saya boleh merasai apa yang dia rasa. Walaupun reaksi muka dia macam nang, macam tak ada perasaan. Tetapi apabila dia melukis, saya tahu apa yang dia sedang alami. Maksudnya the visual, bila kita menggunakan terapi ni, visual yang dia keluarkan itu memberi maksud yang sangat mendalam. Macam yang Anda cakap tadi lah, luka di badan kita boleh nampak. Luka di dalam tu, dia punya tersimpan tu sangat sukar untuk dirawat. Melainkan kalau kita gunakan terapi, sand terapi, sebab sand terapi ni dia menggunakan kita punya kinestetik. So dia akan mengaktifkan kita punya di brain tu. So dia akan mengimbau dan dia akan memberi satu kelegaan. Terapi-terapi ni dia punya fungsi dia ataupun apa yang kita nak bagi adalah kelegaan, healing tu. Begitu juga setengah orang dia menggunakan color ataupun garisan-garisan dan sebagainya. Okey, itu sajalah kot. Panjang pula saya bagi kan. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ada soalan lagi? Okay, terima kasih Puan atas penjelasan sebentar tadi. Saya tertarik dengan play terapi tadi. Okay, play terapi. Kita boleh gunakan satu saat tadi ketika mengajar untuk mengenal kecenderungan ataupun minat bakat murid kita nanti.
Dan seterusnya melalui kecenderungan dan minat itu kita boleh rancang aktiviti pengajaran dan juga pembelajaran yang boleh menarik perhatian mereka agar fokus ketika berada di dalam kelas. Baik Puan, ini adalah soalan yang terakhir. Puan, daripada saya Puan. Oh, daripada awak. Okey. Menurut Puan, apa peranan yang boleh dimainkan oleh ibu bapa dan guru dalam membimbing kanak-kanak dengan lebih baik melalui interaksi selamat dan penuh kasih sayang? Okey, peranan ibu bapa sangat-sangat penting. Sebab apa? Kanak-kanak ini dia bermula daripada rumah, kan? Daripada rumah, maksudnya parenting skill. Parenting skill ni dia ada authoritarian, dia ada demokrasi, dia macam leadership juga. Dia ada 4 tu, saya tak ingat, saya ingat 2 je. Tapi nilai-nilai yang ada dalam keluarga itu sangat penting. Contoh yang paling utama adalah komunikasi. Sebab kalau tak ada komunikasi antara ibu dan bapa dengan anak-anak dia, maka itulah yang terjadinya pengabaian emosi, penderaan dan sebagainya. Sebab komunikasi ni dia tak semestinya kita bercakap saja. Sentuhan, perhatian, bila anak tu waktu kita makan dan sebagainya. Maksudnya ibu bapa itu sangat-sangat penting. Contoh kalau anak dia buat salah, dia tak boleh menyetujui salah anak dia tu. Dia kena bagi tahu, tegur. Sebab apa? Kalau tidak nanti saya okey je, tak buat salah, saya buat salah pun ada orang backup saya okey je. Tak ada. Bila dia masuk ke dunia yang sebenar, dia akan bermasalah. Sebab bila orang tegur dia tak boleh terima. Sebab dia dekat rumah, mak ayah tak tegur dia pun. Jadi ibu bapa, peranan ibu bapa itu sangat-sangat penting, terutamanya kepada kanak-kanak yang diabaikan atau yang ada trauma. Kalau ada trauma, selalunya orang yang memberi trauma kepada kanak-kanak itu adalah orang yang terdekat. Dan saya nak kongsikan sedikit. Baru-baru ni sahaja ada seorang student tu datang kepada saya. Dia kata dirasakan lah kan, mana boleh kaunselor kan. Dia kata dia nak tahu sama ada dia ada ciri-ciri seperti ibu bapa dia ataupun tidak. Sebab mak dia suruh dia pergi jumpa kaunselor. Bagusnya mak dia tu, sebab mak dia seorang yang mungkin terbuka, mungkin mak dia terbuka. Jadi sebab dia takut anak dia ada ciri-ciri seperti ayah dia. Jadi anak ni bagusnya dia datang jumpa saya. Saya memang appreciate siapa yang datang jumpa dengan kaunselor. Sebab tak semua orang nak pergi jumpa kaunselor. Sebab dia rasa jumpa kaunselor orang yang bermasalah je. Tak, dia ni sangat bagus. Dia datang jumpa saya, dia kata saya nak buat ujian personality test. Sebab saya tak nak jadi seperti bapa saya. Tapi saya tak benci bapa saya. Maksudnya itu pemikiran anak yang sangat bagus lah. Dia nak buat ujian sebab dia tak nak ada, sebab dia kata dia tak nak ada ciri-ciri. Pernah dengar kan? Narcissistic personality disorder. Maksudnya orang yang ada ciri-ciri ni, dia je yang betul, orang lain semua tak betul. Kau kena dengar cakap aku je yang betul. Okay? Maksudnya itulah, ibu bapa tu di rumah tu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa anak itu dapat sokongan yang sepatutnya daripada ibu bapa. Sokongan ni bukan yang kita sokong anak tu buat salah, tapi kalau anak buat salah kita kena tegur. Kalau anak buat betul, kita kena cakap benda-benda yang positif. Tahniah, awak telah berjaya. Itu pun menyebabkan anak kita rasa gembira. Tak semestinya awak nak kena beli handphone, iPhone 6 dan sebagainya. Tapi kata-kata tu, seperti yang Cik Nana cakap tadi, perkataan yang kita keluarkan tu sangat-sangat penting. Betul. Baguslah awak macam tu. Mesti awak rasa gembira kan? Awak pun rasa sejuk tu. Daripada ketak tu terus jadi lega. Kan? Okey, itu saja daripada saya lah. Okay, terima kasih Puan. Secara keseluruhannya, ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kanak-kanak. Kerana ibu bapa ni adalah insan pertama dan insan yang paling dekat kepada kanak-kanak itu sendiri. Dan ibu bapa ni juga lah yang mencorakkan dan membentuk tingkah laku kanak-kanak pada masa akan datang. Dihadiri dan hadirat sekalian, sebentar tadi kedua-dua ahli panel telah berkongsi ilmu pengetahuan, pendapat dan juga pengalaman mereka sepanjang
berkhidmat di dalam dunia pendidikan atau kaunseling. Mungkin masih ada dalam kalangan pelajar atau pesyarah ni ada persoalan yang masih bermain dalam fikiran. Jadi dengan ini saya membuka sesi soal jawab. Jadi kepada hadirin yang hendak mengajukan soalan, boleh datang ke hadapan. Jangan malu, jangan segan. Sekiranya ada persoalan, jawapan itu boleh menjadi info tambahan buat diri sendiri dan juga rakan siswa guru yang lain. Pesyarah sangat dianalogikan juga ya. Sebagai seorang guru yang menghadapi kanak-kanak yang ada trauma, bagaimana dan apa yang perlu mereka lakukan untuk kawal kanak-kanak tu? Kan buka kanak-kanak tu tahu ada trauma. Kalau saya sebagai seorang guru, apa yang perlu saya lakukan? Okey, terima kasih pada cikgu. Cikgu apa yang bertanya tadi? Cikgu Khadijah. Okey, sebelum tu saya nak tahu maksudnya kamu dah tahu yang dia ada trauma ataupun baru nak kenal dia tu ada trauma ke tak? Nak notice dia tu ada trauma ke tak? Okey, dia tak ada dan masa tu dia dalam keadaan uncongruent. Maksudnya tak stabil, betul? Okey. Okey, satu bila kita berdepan dengan situasi yang kita boleh anggap sebagai konflik lah kan, konflik kepada diri dia, satu benda jangan terus jump kepada you kena bertenang, you kena relax. Bagi dia dulu, bagi dia pelajar sebab budak ni macam yang Puan Guru cakap, dunia dia bermain. Dunia dia bermain. Kalau masa tu dia tak hilang, tak stabil kan, tantrum ke apa, kita tahu dia ada trauma yang contohnya dia didera oleh bapa kan, macam yang Cikgu Khadijah tadi. Dan masa pada ketika kamu berdepan dengan dia tu, dia dalam keadaan tidak stabil, ngamuk-ngamuk macam tu lah. Okey, satunya bagi dia conscious dulu, bagi dia rasa sedar dulu yang dia sekarang it's okay. Okey, it's okay. Maksudnya kalau dia tak dalam keadaan menangis, kamu kena jangan saya nak cakap, bagi dia rasa sedar yang dia ada kamu, dia ada awak lagi, ada kamu lagi sebagai cikgu. Sebab orang yang dalam keadaan tak stabil ni, satu dia tak nampak tau, dia blank. Dia blank, dia rasa hidup dia huru-hara dan ni, walaupun dia kanak-kanak tapi dia tak boleh nak express dia punya diri tu secara macam kita orang dewasa. Kita boleh susun dengan bongket kita kan, aku tak tahu lah, aku rasa macam aku stuck, aku burn out aku kan. Tapi kadang-kadang dia nak express benda yang sama tapi dengan bahasa dia kan. Saya suka juga kalau kawan saya dia di sekolah rendah kan, dia pernah, kalau budak-budak yang macam ni dia senang je, dia pergi dia peluk. Masa peluk dia nampak, okey, ada cikgu ada ni, dia akan cakap benda yang sama. Lama-lama dia lebih kepada macam mana ya, orang-orang yang menghadapi trauma pengabaian, penderaan ni, setengah-setengah bahasa mudah orang kata kurang kasih sayang kan. Budak ni kurang kasih sayang, walaupun nampak macam ada unsur lucu sikit, tapi yes, dia memang penting untuk kita buat macam tu. So bagi dia berada di alam sedar, bukan dia tak sedar dia mengamuk terus. Maksudnya dia tengah tantrum lah dengan emosi dia confused. Mangsa trauma dia confused dari segi emosi dia tak tahu apa yang dialami ni. Dia nak lemah tak boleh kan, bahasa dia terhad. Lagi-lagi kalau daripada kecil lagi dia tidak ada kawan yang ibu bapa yang selalu bercakap. Kamu dapat tengok kan, anak-anak sekarang pun banyak kalau kamu dapat beza. Macam mana ibu bapa yang sangat rajin melayan, cakap anak-anak dengan yang bagi tab, bagi handphone, layan. Macam mana vocab dia, budak dia umur sama, mak bapak dua-dua ada, family complete, tapi the way mak bapak punya communication skill tu dengan anak-anak,
dia akan membantu kanak-kanak punya vocab, kanak-kanak punya peluahan, dia nak meluahkan apa yang dia rasa. Situ bila cikgu Khadijah contohnya one day berdepan macam ni, jadikan student yang tengah mengamuk, tengah tantrum, tengah berada dalam keadaan konflik tu, sedar dengan diri dia. Salah satunya, cubalah peluk. Walaupun skill tu bukanlah satu skill yang di valid lah kan, tapi kita boleh buat dari sudut kasih sayang lah kan, supaya dia berada dalam sedar tu dulu yang dia ada kita. And then kalau kata nak marah pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya selalu rasa macam parents ni, dia punya berat dia, peranan dia nak tegur, tapi dalam keadaan dia tak nak anak dia rasa yang anak dia tu terancam dengan teguran. Betul tak? Susah tau nak tegur dalam keadaan supaya lepas tegur anak dia still boleh hormat dia. Bukan takut tapi hormat. Beza. Bila you tegur, anak ada keberanian, anak ada rasa confident untuk nyatakan, saya marah tadi sebab ibu buat macam tu. Bukan semua anak boleh cakap macam tu. Ada anak bila mak dia marah, habis tak tu lah. Maka dia besar dengan rasa pendam dalam diri dia tu. Mak aku marah aku macam ni je. Tapi dia tidak diberi ruang untuk cakap balik. Okey, sekarang apa yang kamu rasa? Contoh kan, kita marah anak, marah budak buat mengamuk dan telah pukul. Kita tak tahu pun dia tu ada benda yang dia nak luah, tapi dengan cara yang bukan bahasa yang betul lah kan. Dia buat dengan tingkah laku, dengan feeling dia. Tapi kita bagi dia, lepas kita tegur, lepas kita peluk, kita kita panggil dia untuk ke satu ruang yang kita dengan dia je, dia tanya. Macam tu. Itu benda yang orang kata secara direct lah. Lepas tu bolehlah dapatkan bantuan daripada kaunselor ataupun dapatkan maklumat daripada keluarga dia macam mana kan. Baru kita boleh handle dia punya keadaan tu, feeling dia tu. Oh, dia dulu ada macam ni, patutlah dia mengamuk, dia tak dapat benda ni. So kita tahu keperluan dia tu apa. Tapi bukan kita memberi benda yang dia nak tu, sebab nanti kita akan fit dia punya tantrum tu je. Faham tak? Kita akan bagi dia punya nak membesarkan dia punya tak stabil tu. Tak, tapi kita nak urus. Kita dapatkan maklumat tu supaya kita boleh urus dengan cara yang lebih betul. Okey? Menjawab ke? Okey. Ada sebarang soalan? Jadi ini adalah soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan saya, tadi Puan Rohida ada cakap salah satu punca trauma ni adalah daripada orang terdekat sendiri, boleh jadi ibu bapa kan. Jadi soalan saya, apa yang boleh dilakukan terhadap perkara tu? Contoh kan punca dia ibu bapa. Jadi adakah solusinya menjauhkan kanak-kanak tersebut daripada ibu bapa mereka atau macam mana? Terima kasih. Tidak mungkin dijauhkan daripada ibu bapa tu kan, kalau anak tu masih kecil dan di bawah umur. Maksudnya sebagai cikgu dia kena memahamkan kanak-kanak tersebut. Pertama sekali dia tak boleh dia tak boleh fahamkan kanak-kanak, sebab kanak-kanak tu masih dalam peringkat umur kata apa, dia punya kognitif tu dia tak sampai ke tahap dia boleh berfikir dengan lebih aras tinggi, dia punya kepak tu tak boleh lagi. Tapi cikgu tersebut kena memahamkan ibu bapa tersebut. Maksudnya cikgu kena berjumpa. Kamu dekat sekolah bukan sahaja pergi mengajar, tetapi kamu kena ada kemahiran macam mana kamu nak berinteraksi dengan ibu bapa tersebut. Terutamanya kalau anak dia ada masalah di sekolah. Pertama sekali, cikgu tu dia kena tahulah, betul ke kanak-kanak tersebut ada masalah? Adakah masalah itu disebabkan oleh ibu bapa dia? Bila kanak-kanak tersebut ada masalah dengan ibu bapa dia, tambah kalau kanak-kanak tu di bawah umur, maka kanak-kanak tersebut tidak boleh, kalau ikut tu, kalau kita punya etika tu, kanak-kanak tu tak boleh berada dalam sesi bersama ibu bapa sebab dia masih di bawah umur. Nanti
dia akan jadi lebih complicated sebab kadang-kadang tu dia masih belum faham lagi. Jadi kena memahamkan kepada ibu bapa itu bahawa anak tuan ni sebenarnya dia berada dalam keadaan tertekan. Tetapi macam mana nak bagi ibu bapa tu faham? Maksudnya cikgu tu dia kena ada orang kata apa, dokumentasi. Dia kena ada kronologi. Dokumentasi dan kronologi. Maksudnya saya kena bagi tahu dekat ibu bapa bahawa awak ada kemahiran-kemahiran tersebut. Contoh, walaupun awak cikgu pendidik kawal kanak-kanak, tapi kena ada juga skill kemahiran kaunseling, betul tak? Sebab jabatan ilmu pendidikan kan, maksudnya dia kena ada kemahiran kaunseling. Sebab kaunseling ni bukan untuk kaunselor saja. Dia boleh, dia terbuka, dia boleh diberi kemahiran tersebut. Maksudnya cikgu pendidik kawal kanak-kanak ni dia kena buat maksudnya dia kena bantu kanak-kanak tersebut buatlah terapi ke, ataupun buat aktiviti terapi seni ke. Terapi seni ni bukan bermaksud kamu nak kena interpret apa kanak-kanak tu lukis, tetapi kamu kena faham. Maksudnya daripada cerita dia tu kamu kena buat dokumentasi sikit lah. Tak banyak pun, macam contoh. Dan kamu kena explain kepada ibu bapa tu, ini yang maklumat saya dapat. Maksudnya tak boleh bagi tahu kanak-kanak sebab kanak-kanak tu tak boleh buat apa-apa. Dan kita tak boleh menghasut kanak-kanak tersebut untuk menjauhkan diri daripada ibu bapa dia. Itu salah kan Cik Yana? Tak boleh. Maksudnya kena fahamkan ibu bapa apa peranan yang dia boleh buat. Ini anak puan gini dan sekian. Contoh mungkin dia ada ganggu kawan dia ke, ataupun dia ada buat sesuatu berdasarkan kepada aktiviti yang dia buat. Mungkin kita boleh ambil gambar sikit lah, bagi tunjuk kat ibu bapa dia. So kena bagi tahu kat ibu bapa dia. Tetapi kalau ibu bapa yang educated, dia boleh terima. Tapi kalau ibu bapa yang agak sukar untuk menerimanya, at least kamu dah mencuba yang terbaik. Sebab kita tak boleh nak buat semua. Itu saya punya pandangan lah, pengalaman. Sebab ada ibu bapa yang dia boleh terima kalau cikgu dia bagi tahu anak puan ni tertekan ataupun stres. Takkanlah anak saya stres baru umur darjah 2. Cikgu kena bagi ibu bapa tersebut kefahaman bahawa kanak-kanak juga boleh stres. Sebab itulah ada kes bunuh diri kanak-kanak sekolah rendah kan. Gantung diri tu. Macam mana dia boleh tahu nak gantung diri? Sebab dia tengok sekarang ni, boleh tengok dekat YouTube. Kan maklumat semua di YouTube tu. How to kanak-kanak sekarang, zaman sekarang sangat advance. Jadi cikgu-cikgu memang kena advance lebih daripada kanak-kanak tersebut. Yang pertama, cikgu kena jadi orang yang boleh dipercayai oleh kanak-kanak tersebut lah. Kalau tidak, dia tak percaya kat cikgu, dia pun stres dengan mak ayah dia dekat rumah. Dan kamu pun tak boleh cakap, takkanlah budak sekolah rendah boleh stres. Kamu kena ingat, masa kamu sekolah rendah dulu, kamu ada stres tak? Ada kan? Saya tak ingat lah, tapi saya rasa saya seronok je. Sebab saya seorang kanak-kanak yang sangat bising dalam kelas ni. Dan mak saya cikgu. Mak saya kata dekat cikgu tu, saya dengar lagi, saya ingat sampai sekarang. Mak saya kata kalau dia bising, dia buat perangai, cikgu putih je. Putih tau, orang Kedah cakap putih. Putih tu maksudnya cubit. Saya pun, mak aku bagi green light. Okey, kena berhati-hati. Itu je. Jadi saya, begitulah kanak-kanak dia memang akan ada stres macam kita orang dewasa. Sebab dia pun ada emosi. Cuma emosi dia boleh lengkap seperti orang dewasa. Maksudnya dia tak ada coping skill. Dia tak ada resilient. Resilient dia mungkin ada sikit. Tapi kalau dibandingkan kanak-kanak di bandar dengan di kampung, kalau kita tengok contohnya di kampung, maksudnya di pedalaman, mereka lebih resilient tinggi. Kerana apa? Kerana keadaan hidup mereka yang susah. Jadi mereka sangat resilient. Sebab saya posting di Sarawak. Jadi Sarawak ni sekolah menengah ataupun sekolah rendah, mereka dah ada asrama. Dia dah duduk asrama lah.
Jadi dia tak ada masalah walaupun sekolahan yang biasa. Untuk pengetahuan semua, saya belajar dekat Sarawak 4 tahun, bekerja di Sarawak 3 tahun. Barulah kembali ke Semenanjung, Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel yang telah menjawab soalan kita tadi. Jadi dengan ini tamatlah sesi forum kita pada hari ini. Daripada saya sebagai moderator mohon maaf sekiranya ada perkataan yang menggulis hati baik untuk ahli panel dan juga hadirin yang hadir pada hari ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ketua Majlis. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada kedua panel kita pada hari ini atas ilmu yang diberikan. Sebagai tanda terima kasih daripada seluruh warga unit PKK, majlis menjemput yang berbahagia Dr. Shariza untuk menyampaikan cenderamata kepada kedua panel kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama dijemput Puan Siti Nurhida untuk mengambil cenderamata. Aku malah dijemput Cik Nur Hazmi. tak apa, biar juga. Tak penting. Dia terikat punya dia boleh Seterusnya dijemput Cik Nur Haziana untuk mengambil cenderamata. dapat nanti share tukar upload balik. Dia boleh. Tak tahu. Live TikTok. Kalau IG ada. Kalau FB Kasih ramai. Sudahlah, Api sudah sikit. Tapi nama audience dah Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Dr. Shariza atas kesudian untuk menyampaikan cenderamata. Baiklah, hadirin sekalian, dengan berakhirnya acara penyampaian cenderamata sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Bunga sirojia di atas cemara, jatuh sekutum di atas pala. Andai kata tersilap bicara, kemaafkan dia yang kami. Pihak program, kami merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kami memohon ampun dan maaf seandainya berlaku sebarang kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Sebelum kita meninggalkan majlis kita, diminta hadirin untuk mengimbas kod QR kehadiran kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.